Korang percaya tak saya tak pernah cuba benda ni? Dahulu saya ada 3. Satu yang strawberry, satu yang anggur, satu yang apa ni? Apa ni? Hauflake, sedap. Hauflake. Apa tu? Hau. Bukan tomato. Alah, bukan. Hauflake tu gini. Kita cuba Yang Hauflake dulu Hauflake yuk. dia tak pernah makan sekecil dulu. Saya Nampak ambil sangat dekat tak ni. pernah makan. Saya jumpa dekat jajan viral. Oh, mana jajam jirannya tu? Baru Kak Jajan yang buat. Wah, tak pernah nampak. Masam-masam tu, sedap tu. Korang rare, korang Hauflake. Wah, rare. betul. Wah. Plastik ke ni? Ke boleh makan ni? Buka satu-satu. Engkau. Oh plastik. Boleh makan lah. Boleh makan lah. Boleh makan plastik dia. Are you sure? Let me see. Kan? Boleh makan plastik ni. Ish, budak ni. Hey, Tengok dulu oh lah, lubang. kertas nasi. Dia ada rice paper dia. Rice paper. Sedapnya. Rice paper. Oh, masam. Macam apple. Saya suka yang ni. Masam. Asam-asam jadi aiskrim. Sedapnya. Okay, kita akan rasa yang perisa seterusnya. Oh, ada biji. Mana dulu? Strawberry lah. Wah. Wah, strawberry ni comel. Tenang-tenang. Wow. Cuma saya nak rasa yang ni pula. Memang buah strawberry tu. Wah. Strawberry ice. The real. Oh, yang ni nanti sedap. Yang tadi masam, yang ni manis. Dia rasa buah strawberry beku. Lepas tu dekat luar dia ada salut gula lagi. Lepas tu ada ni plastik boleh makan. Kita akan cuba yang terakhir. Anggur. Tak boleh, Kita nak ini tengok sedap sebab dia buah. yang ni lagi sedap ke? Atau yang tu juga memang sedap. Strawberry sedap. Yang tadi pun sedap. Dua-dua sedap. Yang ni kita nak rasa pula. Mana? Teng 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 teng. Wah. Kita makan luar dulu ya. Dia sugar. Orang kena makan di waktu beku. Baru gula dia beku. Okay. Saya paling suka mana lagi satu? Betulan semua ni. Yep. Macam sejuk ke kak? Okay, ini sedap makan bila musim panas macam ni. Sejuk macam aiskrim. Okay, paling saya suka antara semua. Pertama, saya suka yang ni. Yang Hautron ni. Macam asam-asam. Masam, saya suka masam. Lepas tu saya suka strawberry ni. Sebab dia manis sama masam. Lepas tu saya suka yang anggur ni sebab dia manis. Oh, anggur manis? Anggur manis, cuba rasa. Nak rasa? Saya suka Hautron. Rasa anggur. Oh, sedap lah. Oh, lembut. Wow. Masam. Masamnya. Dia buah-buahan yang frozen. Masak macam gula-gula, macam sour candy. Sedap. Saya suka ni. Awak suka tu? Mami makan guys. Sedap. Hari ni saya nak tunjukkan korang ni. Ni yang saya buat sendiri tau. Ni nama dia Crystal Candy Kohakuto. Agak-agak kering Kohakuto. Okay. Ni baru je siap. Yang ni dah siap sebab tu saya letak dalam bekas kopi. Yang ni tak muat jadi kita nak makan lah. Saya makan ni sebab tak muat lah. Kita makan je. Ini perisa dia. Korang teka lah apa.
rasa dia. Korang percaya tak? Saya selalu tengok benda ni viral tapi saya tak pernah cuba benda ni. Daripada jajan viral ni. Ni aiskrim yang bentuk macam buah. Sejuk. Masam-masam strawberry. Serbet. Serbet. Sorbet. Sorbet. Sebet tu. Sebet. Luar dia ni apa? Sedap. Dia macam kek juga. Tak, rasa dia tak sama dengan kek. Cerasa. Terasa? Ini? Ui. Gigit. Bismillah. Gigit. Tak pandai. Oh, tak pandai Kesian gigit. budak tak pandai gigit. Dia kena makanan kakak tau. Strawberry. Ada biji strawberry kat dalam. Ni produk baru ya. Aiskrim baru. Sebelum ni tak ada dekat jajan viral. Sedap. Kan. Hidung. Cabutkan hidung. Cabutkan Nak pegang hidung. hidung. Ni mau. Sorbet. Oh. Okay, sedap. Just nice. Dia punya taste just nice. Not too sweet. Okay lah. Not too sweet. Okay lah. Dia bukan rasa susu strawberry. Dia rasa macam Sorbet. nyameh. Banyak yang dia boleh makan. Ya Allah. Yellow. Betul tak? Sedih. Baik, boleh. Korang percaya tak saya tak pernah try benda ni? By the way, saya tengah duduk dekat belakang langsir. So, kita ada 5 perisa. Oren, anggur, strawberry, mango dengan apple. Saya nak rasa yang mango. Sour, masam. Tak tahu rasa dia macam mana. Jom kita rasa. Takut ni. Sebab tengok orang makan macam ada yang sampai lidah terkoyak tengah tu. Warna dia kuning je. Bau mango. Bau mango dia kuat. Lepas tu dia di luar dia macam ada warna putih-putih tu. Jom kita rasa. Masam. Okay, kita rasa semua Amor. Masam. Sedap juga. Luar dia yang masam. Dalam dia rasa jelly mango. Oh my god. Apa yang bercakap? Mana ada apa-apa? Bau. Siapa sangka raja kita dah bertukar. Sekarang saya tak tahu nak setia kepada raja yang mana satu. Dulu saya dah tersedia kepada satu raja tu. Jadi sekarang susah nak tukar kesetiaan. Okay, tapi sekarang saya ada coklat warna pink. Coklat ni coklat pink. Sebab apa? Sebab dia perisa strawberry. Jadi jomlah kita rasa je guys. Berbelang. Bau susu strawberry. Okay, kita buka dua lah. Nak makan dua. Begitu kan. Tengok ni. Dekat dalam dia ada clover. Kalau korang tengok cerita Black Clover kan, siapa yang ada 5 clover tu yang hebat kan. Saya ada lebih, saya paling hebat. Saya punya magic kuasa saya lagi kuat daripada watak utama dia. Tengok ni. Fuyo. Jom kita makan. Ada bunyi tak? Mula-mula rasa coklat. Atas dia ni rasa strawberry yang macam strawberry. Dia macam white chocolate strawberry. Tengok warna dia tu. 2 layer. Sedap. Nak makan lagi satu tak? Macam nak habiskan lah.
Patut saya habiskan ke tinggalkan sikit untuk mak saya? Tengok lagi lah. Okay kids, hari ni kita akan makan coklat putih yang dicampur dengan garam Himalaya. Adakah sedap? Adakah tidak? Jom kita tengok. Tadam! Kenapa jaringan Saya baru buka pagi tadi. Oh, ada sikit-sikit. Tada! Korang bayangkan besar ni kepada ini. Ni semua kerja adik saya ke? Jom kita rasa. Oh, rasa coklat putih dengan garam. Rasa susu. Rasa garam. Rasa aiskrim sea salt. Kalau baru first time rasa, tak sedap. Tapi lepas tu dia rasa macam nak lagi. Merdeka! Ini makanan merdeka kita hari ni. Saya ada ayam yang mak saya goreng. Lepas tu saya cicah dengan sos bawang. Let's kita eat. Lepas tu kita ada ubi samyang. Adik saya buat. Lepas tu kita ada samyang roast. Yang ni saya dah tak buat cair dah macam semalam. Haha. So, hari ni kita nak rasa benda baru yang kita tak pernah rasa. Saya juga yang tak pernah rasa. Korang teka lah apa benda ni. Tengok. Dia macam, apa tu? Dia macam jelly. Bau dia tak ada bau. Takutlah nak makan sebab dia nampak macam tu. Apa dia macam haiwan yang dalam laut. Yang dia tak famous sangat tapi saya tahulah dia dalam laut. Dia haiwan yang dalam laut. Dia macam kawan pacat. Ya. Tapi patutnya bentuk dia lain. Tapi ni dia dah macam terkecut ke terpusing macam tu. Serius lain dengan yang saya dah bayangkan. Tapi manis. Ni gula apa? Gula kabung. Kan gula kabung. Dia manis tapi dia macam kelapa tapi lagi lembut. Dia macam kelapa punya isi tapi lagi lembut. Yang kita gigit sikit dia dah putus. Manis lah. Gula kan? Gula. Ya. Ni keras sikit. Dia macam berjeli. Tak boleh makan banyak-banyak. Alamak. Bila seseorang itu dilamun cinta, dia buta. Saya dibelikan makanan Jepun oleh mak saya.
tak nak tunjuk kat korang jenama dia sebab nanti korang tanya, beli kat mana? Tak boleh. Lama macam nak buka ni. Okay. Inilah dia. Yang ni perisa cili tau. So korang kena hati-hati kalau makan. Nanti lidah terbakar. Okay, ini dia. Ni 2 keping. Patutnya korang letaklah udang ke, nasi ke, lepas tu balut, lepas tu jadi saya makan macam ni. Ini mengingatkan saya kepada bulan Ramadan. Bukan sebab masalah kita punya fizikal. Dia sebab masalah mata kita tu salah tengok. Bila benda tu macam tu, kita nampak dia cemburuk. Sebenarnya dia cantik je. Okay, tapi hari ni mak saya baru order benda ni. Saya nak rasalah apa benda dia ni. Tengok, di packaging dia dalam benda macam ni. Lawak sini. Sebab tu lah saya nak buat record. Lawak. Nampak tak dalam dia? Bau dia manis. Sebab nama dia manis. Nama dia sweet. Sweet potato. Dia masak sekali dengan kulit dan dimasukkan ke dalam bekas besi, saya rasa tau. Rasa ubi kuning. Lembut-lembut. Kulit dia pun lembut. Kalau kita masak kan, kulit dia macam keras-keras sikit. Ini lembut. Sekolah tu penting. Sebenarnya salah. Sekolah tu tak penting. Yang penting tu pembelajaran. Sebab itulah ada orang yang buat anak-anak dia sekolah. Dan ada yang tak sekolah. Ada yang belajar dekat rumah. Tengok ni. Saya letak. Ni pasal box saya. Dalam ni ada saya punya mooncake. Ini mooncake yang dalam dia lotus. Sekejap ni saya buka. Ini dalam ni lotus. Okay. Mahal ni. Yang hari tu matcha lagi mahal. Ini di lotus. Tebal lah, tebal. Bolehkah saya makan? Tangan saya basah kan? Wow, bontot dia. Jatuh. Yang ni dalam dia tak ada telur. Dia ada lotus, nampak lotus ni. Yang warna putih tu. Sedap. Hari ni saya dah habis siap jemur semuanya. Jom kita buat ASMR. Dalamnya ada lagi banyak. Ni yang strawberry, yang ni yang nanas. Kan hari tu saya cakap saya nak buat nanas. Betul-betul saya dapat buat. Lepas tu yang nanas ni dia ada 2 jenis. Satu yang saya first buat. Dia tebal sikit. Satu lagi yang saya baru buat. Yang baru buat ni dia jadi elok sebab yang ni saya kurangkan dia punya perisa ya. Sebab yang sebelum ni perisa dia terlampau kuat. Dia rasa macam probiotik, antibiotik, ubat demam, ubat nyamuk. Okay, jom kita rasa yang berpenyakit. Perisa dia terlalu banyak. Okay, lepas tu kita rasa yang elok. Ni yang elok. Ni saya buat kali kedua tau. Jom kita rasa. Sekejap. Ada yang keras dah. Yang keras.
Sedap. Nampak dalam dia. Hari ni kan hari Senin. Saya tak tahu nak buat apa, jadi kita makan-makan lah ya. Yang ni pula strawberry. Saya letak dalam bekas kopi. Bau strawberry. Warna strawberry. Sedap. Yang nanas merasa macam ubat ni, saya bagi adik saya je lah kan. Yang nanas sedap ni, kita makan. Sedap. Tengok ada yang bentuk macam ni saya buat. Dia punya atas macam tu. Dengar bunyi je. Sekejap, saya nak koyak dekat korang satu. Kita koyak yang besar ni. Ni yang besar. Okay, jom kita koyak. Cantik. Kristal. Ni nama dia Crystal Candy. Kau aku tu. Bukan agak-agak kering. Agak kering lain. Okay. Yang ni ke. Kita makan yang panjang je. Nak makan yang besar tak? Kita makan yang besar lah. Dalam dia jelly. Kat luar dia pula gula-gula. Perisa dia nanas. Itu saja. Sekian, terima kasih. Siapa pun nak kena sama macam saya. Saya baru record tadi, saya dah tuang ke semuanya. Lepas tu tiba-tiba TikTok pergi delete saya punya rakaman. Okay, dengan itu saya mahu menyaman TikTok kerana mendelete video yang saya buat penat-penat tadi. Ini adalah habanero lime, habanero lime, bukan slime. Saya nak merasakan kalau TikTok delete lagi, saya tak tahu nak buat apa. Saya nak merajuk dalam bilik dan melakukan sesuatu yang lebih elok dengan mental saya. Masam-masam macam tom yum. Kenapa minum matcha sedangkan korang tahu rasa dia macam rumput? Tengok saya beli. Saya beli Omochi Please matcha. Awak ni tahu apa? Awak tak beli ni. Oh, dia pasal dekat. Guru saya. No, kita akan buat apa-apa. Don't tell them. Boy, macam tu Macam mooncake. Memang mooncake. Bau matcha weh. Matcha weh. Mahal ni, $4. Betul lah. Betul lah. Macam tu ada style. Gitu dia. Gitu. Style tu. Berapa kali nak pusing. Cara memakan. Rasa ya? Rasa dia belakang Rasa dia depan. Gigit corak dulu. Tunjuk corak lah. Tak potong. Tak bagi mami. I want to try. I want to look at it. Dia macam kuat baunya. Ya Allah, boy, dia kuat Tak manis sangat macam dia bayangkan. Dia bayangkan Rasa matcha. Dia Rasa dia lembut. Lepas tu dia melekat dekat langit. Dia kek yang bukan fluffy kan. Omochi. Omochi nama dia. Omochi tu, aku tak Omochi.
Tak tahu tapi makan. Yang dah tahu mooncake. Ni macam mooncake. Mochi. Sedap. Dalam Tak. dia ni apa? Red bean Tapi warna ni hijau. Dia mix of the matcha and red bean. Tengah-tengah dia ada air telur ke? Egg yolk. This one ada teratai. Tak ada pun dia tulis. Dia cakap. Dia tak tulis. Dia Cantik. cakap. Oh, rasa menyesal makan. Dah. Ayah. Ada lotus tu. Aduh. Yang putih. Mami nak. Tak bagi kat mak. Tu bukan lotus tu apa? Maybe ada egg yolk. Let me see. Not. Yes, egg yolk. I'll take egg yolk. Tak, warna dia putih. Teratai lah tak. Dia macam mochi dalam dia. Dia nak simpan ni untuk sebab setahun. itu nama dia omochi. Nak simpan ni setahun. Setahun lepas tu dah buruk dimakan oleh Sedap. dimakan oleh saya. Tak sempat setahun awak. Setahun depan lagi dia dah keluar brand lain. Keluar perisa lain. It's not macam ini more. Oh, siapa hon? Orang tu mahal. Ada red bean dekat atas benda mochi dia. Ya Allah. Ni review makanan betul. Sedap. Nak lagi. Okay, bye. Korang tak dinasihatkan makan sebab dia manis. Tak manis sangat pun tak. Lepas tu makan seorang. Tak dinasihatkan tu. Korang suka ke saya panggil korang Batman? Kebanyakan orang kaya dia tak beli rumah, dia sewa rumah. Tapi bukan orang kaya yang buat macam tu. Orang kaya yang bujang je yang buat macam tu. Okay, jadi saya nak rasa yang ni pula. Yang ni dia perisa mango. Bau dia mango. Rasa mango. Tapi kalau korang jenis tak susah nak bersedia dengan rasa yang baru, jangan beli. Sebab mula-mula makan dia sedap lah sekarang. Tapi mula-mula beli rasa dia pelik. Sebab dia pelik. Saya rasa perempuan memang banyak kena jaga dia punya mental. Sebab apa? Saya tak tahu sebab apa. Tapi korang tengok ni, air ni kan, dia pelik. Dia pelik gila sebab dia teh. Lepas tu kenapa dia campur dengan aiskrim? Kenapa teh tu campur dengan aiskrim? Kenapa teh tu bercampur dengan aiskrim? Okay, jom kita rasa. Kita rasa. Sebenarnya tangan saya beku sebab saya lama sangat pegang macam ni. Tapi tak apalah, kita makan dulu. Ngilu gigi. Okay, lepas tu kita lepas tu dia ada masalah. Beku gila. Tak apa. Dia ada masalah. Tangan kalau beku tak mati kan? Tak apa. Jantung saya masih bergerak. Dia ada masalah. Sebab dia sejuk sangat. Kalau dia letak aiskrim, patutnya teh dia tak payah ada ais. Itulah yang saya fikir kot. Mental saya elok. Semua manusia tu memang pendek. Ya. Ni apa mak buah? What? Saya tengah bad mood. Jadi saya nak makan ni. Ni durian. Sekarang kan musim durian. Kita pula tak boleh beli durian. Mami dulu kan? Kau jeling je tak boleh mami. It's for me. Yeah. Ini durian yang paling tak busuk bagi saya. Tapi durian busuk tu macam mana? Lagi busuk durian tu lagi sedap rasa dia. Bak kata saya. Yang rasa sikit yang tak busuk. Ini boleh panggil sebagai durian apa lah? Durian Malaysia. Durian memang kat Malaysia. Belanda. Durian. You are my sunshine. Tengok, saya makan salad. Salad ni dia ada dia punya roti yang dah kena kering kan, yang dah kena kena jemur. Okay, kita tuang roti dia. Dah habis.
kita buang kat bawah. Hari ni kita kurang rekod je. Hari ni Umi makan keropok pek pedem. Papa Masa dem. kita letak dia punya 1000 ellen, kita tuang. Dah. Tak payah banyak-banyak sebab tak sedap. Jangan. Bukan banyak maksud tak sedap. Masa. Okey. Macam dah nak habis. Okey, kita tuang. Jom kita rasa. Mula kita kacau dia. Janganlah tengok. Tinggalkanlah bahagian tak kena weh. Okey. Kita gaul, kita makan. Ada roti kering dengan ada sayur. Suka makan yang ada manis-manis tu. Bukan kita larang dia makan. Kita sayang. Dia rasa macam kombucha bila telan. Dia tajam-tajam. Bukanlah tu sosnya tu. Oh ya. Yeah. Salad tu tak sakit. Sos buat sakit. Dia rasa berlemak-lemak. Lepas tu roti dia tu rasa macam ayam. Sebenarnya kalau campur ayam lagi sedap. Lepas tu dia punya sayur tu rasa sayur. Nak campur ayam? Sayur dia pahit. Sayur dia pahit-pahit. Kita makan yang warna purple. Campur ayam tak? Campur ayam? Mantap. Jangan beli yang Caesar. Beli yang Garden. Yang Caesar tak sedap. Sempat dia promote. Mental education kita low. Saya minum air ni. Sehari tu saya dah rasa korang tengok saya minum air apa kah ini. Bau buah mangga. Bau buah mangga yang dah letak dalam peti sejuk. Seram. Kenapa saya macam review air? Tapi rasa dia macam mangga. Jangan beli yang mangga. 4/10. Jangan beli mangga. Tapi siapa yang suka mangga dalam peti sejuk tu boleh beli. Gas! Oh! Halal tau. Setiap kanak-kanak tu memerlukan bimbingan yang keras. Korang tengok ni, ni coklat kunafa yang Dubai style. Tapi ni yang kecil. Mak saya jumpa dekat KL. Saya nak buka. First time saya tak pernah rasa yang pistachio kunafa tu. Tantan ni dia. Tengok. Cantik lah. Kecil. Tapi cantik lah. Tengok dia macam ikan. Sisik ikan. Okay, jom kita melahap. Bismillah dulu. Nak patahkan ke? Tak yalah. Kunafa ke tu? Sedap. Semalam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Tadi kan korang saya asyik tunjuk saya minum air je kan. Jadi sekarang saya nak makan biskut campur dengan cheese cheddar. Okay, kita makan je. Dalam dia ada warna kuning. Kita buka dulu. Lepas tu kita lekat dan kita makan. Dia. Kau makan? Tanpa record? Dia buat juga perang record dia. Makan senyap-senyap. Ingatkan mak tak tahu ya. Rasa cheese. Jom
masak ubi. Bahan pertama ubi. Patutnya kita cucuk dulu guna garpu, tapi saya terlupa. Letak minyak di atas ubi. Lepas tu letak garam. Urut-urut ubi kita. Lepas tu baru saya teringat nak cucuk. Cucuk banyak-banyak lagi bagus. Lepas tu masuk dalam air fryer sampai ubi tu lembut dah macam ni. Lepas tu buka ubi tu perlahan. Ambillah berapa banyak butter yang korang nak dan letak di dalam ubi itu. Lepas tu kita penyek-penyek je ubi tu dengan butter tadi. Penyek-penyek ubi, penyek-penyek sampai jadi macam ni. Belum siap lagi. Kita letak pula cheese mozzarella. Letak je banyak mana yang korang nak. Kalau saya memang hantu keju, jadi saya letaklah banyak-banyak. Sumbat je ubi tu biar penuh. Lepas tu gaul ubi, gaul lagi. Tibalah masa untuk kita rasa adakah sedap ataupun tidak. Nampaknya kurang garam guys. Saya lupa nak letak garam untuk bahagian dalam ubi ni. Tapi makan macam ni je pun sedap. Ubi kan memang sedap. Tengoklah tu panjang kan cheese dia. Korang suka tak makan ubi kentang? Kalau suka cuba komen. Lepas tu kan kalau nak tambah cream cheese pun boleh. Sedap.